Tengok power bank ni. Serius unik. Nak masuk balik. Macam reload. Bang. Power bank ni lain sikit. Sebab bateri dia korang boleh cabut macam ni. So guys, ini dia power bank daripada Trimo. And ini design power bank yang paling unik pernah aku jumpa. Satu bateri dia adalah 5000 mAh. And korang boleh detach bateri dalam ni and tukar dengan yang lain. Maksudnya habis di bateri satu dalam ni, korang cabut and tukar yang baru, terus boleh guna. So kalau korang nak guna biasa, just bawa je lah macam ni kan. Tapi kalau pergi travel, korang charge siap-siap bateri yang ni and yang dalam ni. So total korang ada 15000 mAh. Satu bateri dalam ni, dua bateri simpan je dalam beg. Serius practical. Size dia korang tengok sangatlah compact. And berat dia 110 gram je. Serius sangatlah ringan. Yang paling best, layout dekat sini ni, dia sebenarnya adalah kabel type C tau. So tak perlu dah korang nak bawa kabel asing. Cukup bawa power bank saja, kabel dah ada. Yang best juga power bank ni support 22.5 watt fast charging. Yang paling penting dia flight approval. Nak pergi travel tu tak ada masalah lah. So kalau korang yang tak suka power bank berat and suka travel, serius korang kena dapatkan yang ni satu. And aku nasihatkan untuk korang terus beli 3 biji bateri ni. So tak perlu dah korang nak beli banyak kali. So guys, kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.